Selamat datang ke rimba konkrit nan epik di mana keajaiban bermula dari timbunan guni-guni buruk yang menanti peluang kedua. Jangan terpedaya dengan suasana kilang ini kerana debu berterbangan, bunyi bising dan bau busuk di sini memang perlukan tahap imuniti luar biasa. Hanya yang kental layak bekerja di sini. Proses bermula dengan menyumbat segala guni buruk ke dalam corong mesin pelebur. Mesin ini mengunyah plastik lebih pantas daripada makcik-makcik bawang sebelah mengunyah gosip-gosip kampung. Hasilnya, cecair likat kehijauan yang panas meluap-luap keluar menyerupai lahar gunung berapi yang bersedia membakar apa sahaja. Abang kita ini menggunakan skill tahap dewa untuk menyejukkan dan melepirkannya menjadi kepingan batu yang keras. Sekeras suara mak-mak kita apabila kita meletakkan pinggan di sinki tapi tak cuci. Seterusnya, lempeng plastik tadi dikisar oleh mesin gergasi sehingga lumat. Ya, selumat janji-janji manis bekas kekasih kita yang tidak pernah ditepati itu. Kepingan pelbagai warna ini kemudiannya dikumpulkan ke dalam sebuah tong adunan yang besar. Kemudian, bermulalah proses memasukkan perasa. Abang kita ini menuang cecair hitam misteri diikuti taburan serbuk merah menyala umpama menabur serbuk cili balado ke atas ayam goreng gunting. Proses ini memerlukan ketelitian, seteliti mata kita ketika sang isteri yang memandu. Seterusnya, bahan terakhir, serbuk putih dimasukkan untuk mengikat campuran kimia ini menjadi butiran resin yang halus. Selepas digaul rata, ia diisi semula ke dalam guni. Abang yang berotot sado ini memikul guni berat tersebut dan memanjat naik untuk menuangkannya ke dalam corong. Butiran ini kemudiannya ditelan oleh mesin injection molding raksasa. Dengan tekanan haba yang sangat tinggi dan bunyi jentera yang membingitkan, keajaiban sains berlaku di sebalik pintu besi yang tertutup rapat itu. Akhirnya, pintu terbuka dan terhasillah sebuah meja plastik yang utuh, cepat dan padat. Sama macam hari ini baru bertegur sapa di media sosial, minggu depan sudah meratap sendu menangis di tepi bucu meja. Namun, meja ini belum cukup sempurna. Seorang pekerja akan merapikan lebihan plastik pada keliling meja menggunakan pisau kecil. Kerja ini perlukan fokus yang tajam. Tak ada masa nak termenung. Dari guni buruk terus jadi meja kayangan. Mari kita beri tabik spring kepada abang-abang sado dari Pakistan ini. Kekuatan tulang 4 gerat dan stamina mereka memang bukan biasa-biasa. Bekerja di tengah-tengah haba mesin yang membahang dan bergelumang dengan debu plastik setiap masa, mereka tetap gigih demi mencari rezeki yang halal untuk keluarga tersayang yang setia menanti di rumah. Hebat bukan?